Okey semua, Assalamualaikum. Jom kita ulang kaji algebra lagi. Kita belajar algebra lagi. Okey, seperti biasa kita akan mulakan dengan asas, paling asas algebra, iaitu tambah pindah jadi tolak, tolak pindah jadi tambah, darab pindah jadi bahagi, bahagi pindah jadi darab. Okey, baik. Selepas tu kita jawab soalan ini. Negatif 8 sama dengan negatif 4y. Okey. Jadi seperti kita tahu banyak kali dah cikgu ulang. Okey, negatif 4y ni ialah darab sebab apa? Sebab antara nombor dengan huruf ni dia tak ada tambah atau tolak. Contohnya macam ni. Okey. Okey, yang ni tambah, ni ada tambahan. Ini tak ada. Jadi kita automatik kita tahu ini ialah darab. Okey, jadi nak tahu nilai y, kita kena pindah negatif 4 ni ke sebelah. Pindah. Jadi negatif 8 bahagi, okey, darab kan pindah jadi bahagi. Jadi dapatlah y. Negatif 8 bahagi negatif 4 dapatlah, guna kalkulator dah tahu, dapatlah 2. Okey, settle. Okey, betul kita settlekan ini. Okey, negatif 8 bahagi negatif 4 tambah y. Okey, yang ni darab pindah jadi bahagi, yang ni pula ialah tolak. Tolak sebab dia punya simbol belah kiri ni. Jadi tolak pindah jadi apa? Pindah jadi tambah. Negatif 8 tambah 4 sama dengan y. Negatif 8 tambah 4 dapatlah negatif 4 sama dengan y. Okey, settle. Okey, lepas tu kita buat jenis ni pula. Negatif 8 sama dengan negatif y per 4. Okey, jadi kita buat apa yang ni? Kita yang ni ialah bahagi sebab 4 ni bukan bahagi. Jadi kita pindahkan 4 ni sekali dengan negatif. Bahagi pindah jadi darab. Okey, jadi guna kalkulator kita dapatlah 1, 2, 3, 4, dapatlah positif 32. Okey, settle. Okey. Contohnya kalau darab dengan bahagi, okey, kalau darab negatif 4 pindah pun negatif 4, bahagi pun sama, negatif pindah jadi negatif. Okey, dia tak bertukar simbol tu. Membandingkan tambah tolak, tolak pindah jadi tambah. Okey, tambah tolak je yang berubah. Darab bahagi tak berubah. Okey, sama juga contoh macam negatif 8 sama dengan 4 tambah y. Okey, jadi ini ialah positif 4. Jadi pindah jadi apa? Negatif 4. Positif pindah jadi negatif. Okey, jadi dapatlah negatif 12. Okey, settle. Okey, lepas tu kita ambil. Okey, kita buat contoh yang lain. Okey, macam ni kalau okey, macam ni kalau negatif apa nak buat? Okey. Negatif 2y tambah 4 sama dengan 2. Okey, jadi seperti kita tahu ini ialah darab. Okey, ini pula tambah. Okey, jadi tambah tolak jumpa darab bahagi, kita pindah mana dulu? Pindah tambah tolak dahulu. Jadi pindah yang ni dululah. 4 pindah jadi apa? Pindah jadi negatif 2y, 2 tambah pindah jadi tolak 4. Jadi dapatlah negatif 2 sini, yang sini kekal. Okey, lepas tu kita tinggalkan y ni sorang-sorang, pindahlah negatif 2 ni ke sebelah. Jadi dapatlah y sama dengan negatif 2. Darab pindah jadi bahagi. Tengok negatif 2 berapa negatif 2. Dapatlah y sama dengan 1. Okey, settle. Okey, contoh lain. Okey, kalau dia macam ni, negatif y kuasa dengan 5 sama dengan negatif 4. Okey, jadi kalau macam ni pula, kita sini kan darab, bawah ni bahagi, kita pindah mana dulu? Pindah bawah dahulu. Buat atas negatif 2y bahagi pindah jadi, oh ya, lupa pula. Sekejap. Negatif 2y per 5 sama dengan negatif 4. Okey, betul kita pindah 5 tapi pindah sekali dengan negatif ni. Lupa pula tadi negatif. Pindah jadi 2y sama dengan negatif 4 darab dengan negatif 5. Jadi dapatlah, maaf, dia punya ni macam besar, jadi macam tak cantik sangat tulis, tapi tak apa, nanti ganti lain. Dapatlah 2y sama dengan positif 20. Jadi nak pindahkan, nak cari y, kena tinggalkan y sorang-sorang, pindahlah 2. Jadi dapatlah y sama dengan darab pindah jadi bahagi, dapatlah y sama dengan 10. Okey, settle. Okey, lepas tu macam mana kalau
Okay, macam mana kalau dia ada gabungan macam ni, 2y per dengan 5 tolak 1 sama dengan 3. Okey, yang ni kita tahu ini ialah darab dan bahagi, ini ialah tolak. Okey, jadi kita buat apa? Macam biasa, tambah tolak jumpa darab bahagi, kita pindah mana dulu? Tambah tolak dahulu. Okey, jadi pindah ni dululah. Okey, jadi kita dapat apa? Jadi kita dapat 2y per 5, 3 tolak pindah jadi tambah. Dapatlah 2y per 5 sama dengan 4. 3 tambah 1, 4. Jadi lepas tu sama aja, pindah bawah dulu, dapat 2y sama dengan 4 darab dengan 5. Dapatlah 20 2y. Lepas tu nak tinggalkan kosong-kosong, pindahlah 2 pula. Dapatlah y sama dengan 20 per 2. Dapatlah y sama dengan 20 bagi 2, dapatlah 10. Okey, kita lepas tu tapi nak tunjukkan sini sekarang ialah macam dulu lah. Kalau dia macam ni, contoh 2y tolak 1 per 5 sama dengan 3. Okey, yang ni, okey, apa beza ni? Yang ni dia pecahan, lepas tu tolak 1. Yang ni tak, dia 2y tolak 1 pecahan per 5. Jadi dia ni satu ketul pecahan. Yang ni berbeza, ini pecahan, ini bukan pecahan. Ini seketul pecahan. Jadi kita buat apa dulu? Kita anggap bahagi, Kita pindah ni dulu ke atas. Jadi dapatlah 2y tolak 5 tolak 1 sama dengan 3 darab 5. Bahagi pindah jadi darab. Jadi dapatlah 2y tolak 1, 3 darab 5 dapat 15. Okey, lepas tu buat macam biasalah, sini darab, sini tolak. Jadi tambah tolak jumpa darab bahagi, pindah mana dulu? Pindah tambah tolak dahulu. Jadi pindah ni dulu. Dapatlah 2y sama dengan 15 tolak 1 pindah jadi tambah 1. Jadi dapatlah 2y sama dengan 16. Lepas tu nak cari nilai y, kena tinggalkan y sorang-sorang, pindah 2. Jadi dapatlah y sama dengan 16 per 2. Dapatlah y sama dengan 8. Okey, faham? Okey, kita cuba sekali. Okey, kita cuba. Okey, kita cuba yang ini pula. Nombor lain, katakanlah 3y tambah 2 per dengan 4 sama dengan 3. Okey, jadi macam tadi juga, sini ialah pecahan, seketul pecahan hujung ke hujung. Jadi kita pindah mana dulu? Pindah bawah dulu. Buat di atas. Jadi dapatlah 3y tambah 2 sama dengan 3 darab 4. Jadi 3y tambah 2. Okey, lepas tu kita 3y tambah 2, 3 darab 4 dapatlah 12. Okey, lepas tu macam biasa, sini darab, sini tambah. Tambah tolak jumpa darab bahagi, pindah mana dulu? Tambah tolak dulu. Jadi pindah tambah 2 tu dah. Dapatlah 3y sama dengan 12 tolak 2. Jadi dapatlah 12 tolak 2 dapatlah 10, 3y. Lepas tu kita pindah mana pula? 3. Dapatlah y sama dengan 10 per 3. Macam ni okey dah. Okey. Okey, itu sahaja dulu untuk hari ni. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum, jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Dan kelas UDPM.